Paling cantik di kedai Wan Cina, guys. Wan Cina nak juga sambung unboxing untuk rim Jepun yang sampai kedai Wan Cina. Okey, tetapi Wan Cina dah buka kotak terus bagi korang nampak rupa rim ni macam mana. Sebab rim ini sangat-sangat cantik. Wan Cina tak sabar nak bagi korang tengok. Okey. Kenapa Wan Cina cakap rim ni sangat cantik? Sebab rim ni sangat kilat. Wan Cina suka rim kilat-kilat. Okey. Rim ini kita cakap dulu untuk kereta apa? Iaitu kereta Alphard Graphire. Okey. PCD 5x114. Spek dia pun sangat cun untuk kereta ni. Ini rim adalah 20 inci. Okey. 20 inci kali 9JJ, offset 34. 4 biji semua sama. Okey. Rim ini dari jenama Wet Spot, model Maverick. Nama model dia panjang sangat, semua pakai nombor. So kita tak nak cakap nama model dia. Kita boleh nampak gambar, nampak rupa rim ni macam mana, dah cukup. Okey. So kita boleh nampak dua-dua rim ni adalah rim two piece. Tengah dia boleh buka keluar, lepas tu chrome lid. Okey. Pasang dekat kereta memang nampak macam VIP dan juga sporty kerana cabang dia. Okey. Belanja juga kaliper kalau korang dah modify kaliper dekat kereta korang. Kalau lowered kereta tu lagi cantik. Okey. So kita timbang dulu dua-dua rim berat ni berapa. Sebab mungkin berat sikit. Kita tengok berat yang pertama dulu. Nampak 13.25 kilo. Okey. Untuk yang kedua nampak 13.65 kilo. Dua rim ni bukan ringan, tapi berat ni dia cukup stable untuk kereta yang besar-besar macam Alphard Graphire. Bawa kereta memang stable saja. Cun. Tak perlu sangat untuk ringan untuk T37 nak performance apa semua. Tapi ini untuk kereta nak cantik saja. Kita boleh nampak dua-dua rim ni pasang kat kereta memang betul-betul cantik. Wan Cina dah nak jatuh air liur. Wan Cina ada sebiji Alphard nak pasang tetapi tak mampu juga. Okey, so itu saja untuk video kali ni. Kalau korang berminat dengan dua rim ni, boleh cari Wan Cina. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.